Hampir 2 dekad bergelar anak seni, rupanya Allahyarham ibu pelakon dan pengacara Shah Al-Yahya merupakan individu bertanggungjawab pencetus perjalanan karirnya dalam bidang seni. Menurut Shah atau Sharifah Nur Azlan Mahazi 42 tahun, ibunya iaitu Allahyarham Junaidah Hashim yang menghantar borang penyertaan untuk aktris itu bertanding menerusi program Dewi Remaja 2005-2006. Bersyukur menjadi juara pertandingan berkenaan, Shah sendiri tidak sangka mampu bertahan lama dalam industri seni selepas meninggalkan kerjaya sebagai pramugari. Oleh itu, Shah berkongsi menerusi program YouTube Wardah Heart to Heart Widaya Bakar pada Rabu. Katanya setiap kali menerima tawaran berlakon, arwah akan membaca skrip diberikan sebelum aktris itu membuat keputusan menerima atau menolaknya. Tambah pelakon yang popular dengan drama Awan dan Nya itu, kehilangan ibu seakan membuatnya sudah hilang tujuan hidup. Dalam pada itu, meskipun Shah masih bersedih, pelakon itu dalam proses untuk maju ke hadapan. Untuk rekod, Allahyarham Junaidah meninggal dunia pada 7 Disember tahun lalu di Hospital Pantai Kuala Lumpur. Malah punca kematian arwah tidak pernah didedahkan. Bagaimanapun, Shah pernah berkongsi ibunya sudah 5 tahun menjalani rawatan dialisis akibat masalah buah pinggang. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, semoga Shah Al-Yahya terus berjaya dalam kerjaya yang dibina.